je sebab nak pahala baca malam Jumaat. Tapi apa yang Nabi buat, Nabi separuh mati buat. Kamu buat tak tahu je. Yang Nabi ni bukan setakat nak pahala, nak selamatkan semua umat manusia daripada neraka. Yang kamu setakat baca habis sekali seminggu. Apa Allah kata? Moga-moga engkau ni macam nak binasakan diri engkau. Sebab apa? Ala asarihim, sebab melihat kesan orang musyrikin yang tak beriman. Jadi bila tengok orang tak beriman, setelah Nabi berdakwah, Nabi macam kecewa, sedih sampai macam nak bunuh diri, macam nak bunuh diri. Tak mungkin Nabi bunuh diri. Dan sebab utamanya apa? Illam yu'minu, sebab mereka tidak beriman bihazal hadis. Mereka tak beriman dengan hadis ini. Apa maksud hadis ni? Quran. Asafah apa dia? Asafah ni sedih. Sedihnya Nabi sebab orang tak beriman dengan Quran membawa kepada sampai bakhi'un nafsaka. Kesedihan engkau sampai tahap engkau ni macam nak bunuh diri. Jadi apa yang sangat-sangat menyedihkan Nabi sampai tahap macam nak bunuh diri? Apa dia? Bila melihat apa? Orang lapar? Bukan. Orang miskin? Bukan. Orang tak ada rumah? Bukan. Orang tak ada pekerjaan? Bukan. Yang Nabi paling sedih ialah orang tak beriman dengan Al-Quran. Cuba muhasabah diri kita. Berapa ramai yang sedih bila tengok orang tak ikut ajaran Al-Quran. Kadang-kadang kita tengok orang miskin, kita kesian, kita pun bagi makan. Orang tak cukup duit, kita kesian, kita bagi duit. Orang miskin rumah bocor, kita baiki rumah dia. Tapi dia tak solat, kita tak tanya apa pun. Macam kita ni tak ada perasaan. Sedangkan kalau rumah dia bocor, kita baiki rumah pun okey, dia tak solat, ke mana dia lepas tu? Jadi apa makna kita bagi dia teduh sekejap untuk selepas tu dia masuk neraka kekal abadi? Kita bagi beras pada dia untuk dia makan 2-3 hari, lepas ni kamu masuk neraka kekal abadi. Apa makna? Nabi masalah miskin tak kesian sangat. Sebab Nabi sendiri pun orang miskin. Nabi sendiri pun dia 3 bulan makan kurma dengan air. Dan di masjid Nabi ada 70 orang miskin yang tak ada rumah, duduk bersama dalam masjid. Ahli Suffah 70 orang, termasuklah Salman Al